Assalamualaikum. Hai, Sejarah Tingkatan 4, Subtopik 3.3. Mari kita mulakan dengan medan perang yang berlaku di Eropah dulu. Apa punca perang meletus? Semuanya bermula bila muncul dua ideologi baharu yang ekstrim untuk atasi masalah kemelesetan ekonomi negara mereka. Di Itali, Benito Mussolini bawa ideologi fascism. Manakala di negara Jerman pula, Adolf Hitler bawa ideologi Nazism. Hitler ni marah sangat dengan perjanjian Versailles yang scam Jerman dan memaksa mereka bayar pampasan yang sangat tinggi. Keadaan jadi makin teruk bila pertubuhan antarabangsa iaitu Liga Bangsa-Bangsa gagal menghalang pencerobohan tentera oleh kuasa besar. Bila Jerman tak puas hati, Jerman tak tunggu lama. Pada bulan September 1939, Jerman guna taktik Blitzkrieg atau serangan kilat untuk menggempur Poland. Taktik ni memang overpowered sampaikan tentera Jerman berjaya menawan negara-negara Eropah Barat dengan sangat pantas. Tapi bila Jerman cuba buat asakan udara besar-besaran terhadap Britain, nasib baik tentera udara British berjaya patahkan serangan tu dalam pertempuran Britain. Tapi pemimpin Jerman iaitu Adolf Hitler telah buat satu kesilapan yang paling teruk. Adolf Hitler pergi melancarkan operasi Barbarossa iaitu serangan terhadap Rusia pada waktu musim sejuk. Askar Jerman ramai yang mati terkorban kerana kehabisan peluru, kehabisan minyak dan kehabisan makanan akibat kesejukan. Selepas itu, kuasa bersekutu membuat serangan balas yang hebat yang dipanggil Operasi Pendaratan D-Day di Normandy. Akhirnya, bila kota Berlin dikepung rapat oleh kuasa bersekutu, Jerman terpaksa menyerah kalah secara rasmi pada Mei 1945. Jom kita uji minda. Soalan pertama, berdasarkan penerangan tadi, apakah dua ideologi utama yang mencetuskan Perang Dunia Kedua di benua Eropah? Jawapannya, fascism di negara Itali dan Nazism di negara Jerman. Soalan kedua, mengapakah Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal dalam fungsinya mengekalkan keamanan dunia? Jawapannya, Liga Bangsa-Bangsa gagal menguatkuasakan undang-undang dan tidak mampu menyekat pencerobohan oleh kuasa-kuasa besar. Soalan ketiga, susunkan peristiwa sejarah berikut mengikut urutan masa yang betul. Jawapannya, serangan kilat ke atas Poland, pertempuran udara di Britain dan pendaratan D-Day di Normandy. Okay, that's all for now. Thank you.